anak sendiri sanggup disembelih. Anak sendiri. Kita bayangkan kalau kita nak duit sendiri. Jauh tu. Beza. Sembelih anak dengan duit kita. Kalau kita sama-sama tengok pengorbanan Nabi Allah Ibrahim ini, bukan proses sembelih tiba-tiba sembelih. Dia ada proses perjalanan. Pengorbanan seorang isteri. Pengorbanan seorang ibu. Kalau part Nabi Allah Ibrahim tang tu, part seorang ibu. Part seorang anak. Nah, jadi setiap orang ada pengorbanan. Kita pengorbanan kita nak berkorban. Part kita mana? Masa kita, tenaga kita, ni kederat kita. Maka setiap orang memilih pengorbanan yang apa yang untuk diterjemahkan demi untuk menentukan bahawa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam proses pengorbanan Nabi Allah Ibrahim ini, tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita sebuah pengorbanan yang tidak ada tolak bandingnya, sehingga anak sendiri sanggup disembelih. Tak adalah kita nak sembelih anak kita, tapi apa salahnya kita beritahu pada anak kita, beritahu pada isteri kita. Contohnya kita nak, okay, abang ada gaji, abang ada RM200, anak kita ada duit raya kan, ajar RM50 duit raya dia. Isteri kita bagi tiap-tiap bulan berapa ratus ringgit, kita minta dengan isteri kita RM50. Kita ada 200, 100 dah 300 untuk kita membuat korban, supaya pengorbanan ini ada saham masing-masing berkorban. Itu dibenarkan dalam agama itu untuk berkorban.